rejection berlaku lagi menunjukkan harga menolak ke atas. Sekarang ni saya ada B saya team B untuk tengah hari ni. So kita akan tengok adakah dia akan naik semula. Sepertinya menunjukkan lagi seminit price berada dalam kawasan kotak purple kita. Tapi kalau korang target AS itu terpulang pada masing-masing lah. Tak ada masalah. Nampak gayanya lagi seminit menunjukkan ada candle shadow yang agak panjang daripada atas Okay, so kita tunggu. Kat sinilah tengok M5 ni. Ni je structure yang ada dekat sini. SL 3331 guys. SL 3331 dalam 40 pips lah lebih kurang. Nampak gayanya M15 dengan M30 dengan H1 nampaknya tak berapa cantik sangat lah closing candle dia. So candle closing dia sepertinya ini yang ditunjukkan oleh M5 dengan M15 ni tidak begitu cantik lah. So kalau dia kena SL mungkin kita akan terkena setup fake out. Kalau dia kena SL lah. Kalau contoh dia bagi satu candle merah yang solid, mungkin kalau dia kena SL dan dia drop kita ceritakan yang dia drop lah. Kalau contoh dia tak respect zone purple saya ni, dia mungkin akan turun pergi ke area 30. Okay. Dah pukul 2 dah guys. So pukul 2 kita nampak sepertinya H1 ni menunjukkan shadow yang panjang. Doji Doji H1, Doji bull. Tapi bila Doji ni agak tak nice lah. So Doji dia Doji hijau, tapi bila Doji ni momentum tak ada. Ataupun boleh jadi manipulation. Okay. So price masih lagi bermain dalam kawasan Okay, so kita tunggu dan lihat apakah yang akan berlaku. Setakat ni masih lagi respect zone kita. Tak ada masalah guys tu. Cara guna dashboard kat group siapa belum dapat? Ada, saya ada share kat AZ Black Education. Okay. So menunggu guys. Nampaknya dia patah balik dekat entry point kita. Kita masih lagi dalam kawasan lah. Dalam entry point kita tak ada masalah guys tu. So price menolak harga ke atas. Bagi lagu-lagu fly bang. Lagu-lagu fly macam mana? Kejap lagi kita tengok ada tak lagu-lagu nak fly. Setakat ni price naik balik ke atas Tak fly cahaya bro. Tak fly cahaya bro. Aku member power. Okay, kita tengok. Price masih lagi dalam zone Dia patah balik dekat entry point kita. Fly me to the moon. Oi. Lagu. Okay. Ada request Ada orang cabar Fik. Cabar apa tu? Kan dia kena close atas kotak baru kira fly kan? Betul. Kalau dia close atas dia fly lah. Sekarang ni saya biru-biru je. Kalau entry point kita dekat 3335 tu. Nak hampir biru lah. BE lah. Dia bermain-main dalam kawasan 3335 ni kan. So kita entry kat sini. So kita tunggulah. Okay, so sekarang ni apa yang diberitahu oleh M5 dengan M50 nampak gayanya merah pula dekat sini. So korang nampak merah kat sini So sedikit berbahaya untuk tim-tim B lah yang ada position. Okay, so kita nampak dia tengah merah. So masih lagi berbahaya sedikit. Tapi saya masih lagi hold position sebab kita dah ada SL kita. So kita just stick to our SL saja. Target tamat mana? 40. Kalau pecah 40 lagi jauh lah.
sikit berapa ramai team S cuba komen S, berapa ramai team B cuba komen B. Kita tengok sikit berapa ramai ni. Saya pun tak tahu berapa ramai kat dalam live saya ni. Ramai target B ke ramai target S. Sebab saya team B. Okay. Tapi kita ada SL lah. Apa pun kita ada SL. Itu paling penting lah. B. Ui, ramai B tu. Okay, nak B. Okay. Afiq dah entry B ke? Sudah. Saya sudah entry B. Sekarang ni Price bermain dalam kawasan entry point saya. Dekat 3335. Ramai B Okay. Oi FM takutnya. Okay. Baru first touch minute. So sekarang ni kalau korang nampak dia kat atas ni menunjukkan DS lah. Dan agak sedikit bahaya untuk tim B. So kita tengok sekarang ni Price berada di kawasan-kawasan kotak berapa kita. Tapi saya stick to SL saja. Okay, saya stick to SL sahaja. Kalau Juna sampai mana? Kita kena tengok dia break ke tak 3333 ni. 3333 ni adalah rock block ataupun dia adalah area support jugalah. So kita tengok 3333 ni boleh macam mana cara dia close sekejap lagi. Okay. So let's wait and see lah. Okay. Junam pun nampak gayanya dia menurun lah. Nampak gaya dia menurun. Dan candle menunjukkan agak konsisten beri candle merah Oh, jadi nampak gaya ni dia tengah turun. Dan sepertinya momentum kuat lah. Okay. Belum hit lagi tapi dah 90% dah drop lah. Okay, so sudah boleh dikatakan ini 90% ataupun 99% kena SL lah. So it's okay guys. Sebab tadi kalau korang tengok memang momentum menunjukkan percubaan kenaikan, tapi akhirnya telah berubah. So bila dah berubah mungkin dia akan cuba untuk turun lah. Ataupun dia akan cuba mengejar area bawah lagi dekat area 3330 ni. Nampaknya engulf untuk M5 ataupun MA kuning di atas sini menunjukkan telah berlaku satu pecahan. So dia bertukar lah. Okay. Alhamdulillah tim lepas tepi. Tenanglah guys. Kalau korang expect semua benda akan biru, tak boleh macam tu. Okay. Kita akan ada setup lain juga. So chill je. Okay. So di mana sekarang ni kalau kita tengok, sepertinya dia bagi spike saja. Kalau dia bagi spike ni agak jahat juga ni. Saya hold. Nampaknya bagi spike guys. Adakah dia akan bagi spike ataupun jahat tu. Kalau dia bagi spike. Okay. So kita tengok sama-sama apakah yang akan berlaku. So setakat ni menunjukkan dia naik atas semula. Ya, nampak gaya dia naik Dia masuk balik tapi tak tahulah, ada lagi M15 lagi 7 minit. Okay. So tak tahu pun sebab sekarang ni kalau ikutkan dah kena SL lah. Kita tengok je dulu. Saya akan tengok dululah apakah yang akan berlaku. Okay, so macam saya kata, saya follow MA kuning. Dari mana MA kuning pada ketika itu memberikan satu MA kuning B. Tapi akhirnya dia berubah arah dan dia bertukar menjadi S lah. So korang boleh tengok kat atas ni, dia bertukar menjadi S. So that's why price itu menunjukkan turun lah. Dan akhirnya dia pecahkan 3333 ni. Saya tak hold lah, saya dah kena SL lah. Okay. So selalunya kalau kena SL, saya akan respect SL tu sajalah.
Alright. So kita akan cari next setup dan kita akan cuba recover balik. So menunjukkan dekat sini dia masih lagi nak turun lah kalau berdasarkan dashboard atas ni. Tapi kalau dia nak naik, dia kena bagi satu candle yang strong. $28 dulu kan. Kalau ikut H1, kalau mengikut H1, kalau kita tengok mengikut H1, dia ada satu lagi kat sini lah. 30 dengan 28 ni adalah area yang last lah kalau dia nak sampai. So kita try tengok. Sebab saya ada bagi tahu korang sebenarnya zone dia sampai bawah ni, tapi kita nampak sepertinya tadi dia dah macam nak naik terus kan, tapi dia turun balik. So ni permainan yang dia buat lah, ataupun dia bagi satu kenaikan yang tipu, so dia turun balik. Alright. So it's okay. Bila dah kena, just kena proceed dengan next setup sajalah. Sama ada boleh reload balik ataupun just tunggu next setup yang lebih cun lah. Okay. So kalau ikut H1 menunjukkan ada engulf H1 dekat sebelah 3330 lah. So that's why saya fokus untuk B. Alright. Jadi sekarang ni apa yang saya boleh katakan, mungkin dia akan cuba mengejar 3330. So kita kena tengok reaction dekat sebelah sini pula lah. Okay. Dekat area ni, sebelah kiri ni guys. Ni area ni. Dia sampai dekat area ni, kalau dia bagi reaction mungkin dia boleh naik. Tapi kalau dia pecah, dia akan break dan dia akan turun. Saya hold. Kalau nak hold terpulang, tak kisah. Sebab saya ambil 40 pip untuk SL. Okay. So memang saya dah kena SL lah. So dah tak ada kat situ. So sekarang ni, tengoklah sama ada dia boleh respect ataupun tak area ni. Sebelah kiri ni. Ni M15 guys. Okay. So kalau dia respect, dia mungkin boleh naik ke atas. Okay. So kita tengok. Saya set 3329. 3329 memang ambil zone yang paling bawah lah. Sebab zone dia ada dua tadi. Kita ambil dekat atas ni satu. So atas ni kalau kita tarik sikit ke kiri, macam ni lah. Dia sebenarnya boleh naik lagi kalau ada reaction. Kalau ada reaction dan kalau korang masih hold, dia masih lagi boleh naik guys. Tapi saya stick to SL. So it's okay lah. Kalau saya akan ganti balik lah. Okay. Tengok kita tengok dia naik ke tak. Saya lebih percaya M15 daripada M5. Saya hold keras. Okay. Let's wait and see. Mari kita tengok sama-sama. SL tu kat buy zone H4. Apa maksudnya tu?